Okey, Assalamualaikum. Selamat hujung minggu semua. Aku baru sampai dekat exit highway Bukit Mahkota. Hari ni aku nak solo ride ke Sungai Lopoh. Aku nak pergi sana, just nak ride dan mandi dan makan lah, kemudian balik. Pada masa yang sama juga hari ni, aku nak test mikrofon aku yang aku beli daripada Shopee, dengan harga RM14. So nak test lah sama ada suara agak jelas ataupun tidak bila aku bercakap dengan helmet ni. Untuk mic ni, untuk setup helmet, dalam helmet ni aku buat cincai-cincai je. Aku selit sana selit sini, asalkan wayar tu tak terkeluar daripada helmet aku lah, sebab wayar dia agak panjang. Semalam pun aku dah buat test dekat rumah pakai mic ni, tapi tak pasti sama ada suara aku akan kedengaran jelas dalam video ni lah bila aku on board dekat atas motor. Kalau ikutkan juga hari ni sebenarnya aku nak naik MT25. Akan tetapi sebabkan mic aku dah sampai semalam dan aku nak test, lebih baik aku bawa MT-09 ni lah. So nak tengok sama ada suara exhaust ataupun suara enjin daripada MT-09 ni kedengaran jelas menggunakan mikrofon yang aku beli dengan harga RM14 ni lah. Okey, aku rasa tanpa melengahkan masa, aku rasa aku dah patut gerak ni, sebab aku gerak agak lewat juga tadi dalam dekat rumah dalam pukul 11 macam tu. Okay guys, harap korang enjoy dengan aku punya motovlog kali ni. Mungkin aku cakap ni agak bersepah sikit. So ini kira pertama kali lah aku nak buat this kind of motovlog, bercakap-cakap dalam helmet. Okay, kita sarungkan glove dulu. Head northeast. Okey, lagi 50 km lagi nak sampai, dalam 53 minit. Aku pun tak pernah pergi ke sana, so tak tahulah keadaan trafik tu macam mana. Kalau boleh sampai sebelum pukul 12 suku pun dah okey dah. Ayam gepuk lah. Sempat tak? By the way, aku tak pernah ikut jalan ni, tak pernah masuk dekat sini juga. Ni kira first time jugalah. Kalau boleh nanti, kalau Google Map ni tunjuk jalan dalam, adalah view-view yang agak cantik juga. Korang mana yang tengok video ni, kalau tak subscribe, mainlah subscribe. Tinggalkan komen korang juga, like dan share lah. So sekarang ni aku dah ada sebanyak 472 follower setakat hari ini, dan aku harap aku boleh dapat dalam 500 follower sebelum berakhirnya bulan Februari ni lah. Ni tak paksa. Kalau nak subscribe lah. So mostly aku punya channel ni aku akan tunjuk POV motor aku, dan ini juga adalah kali pertama aku buat motovlog lah, bercakap dalam helmet.
ni masuk ke Sungai Long Balakong ke bukan? Best Raya Sungai Long 10804D. Mak kau, depan lagi ke? Depan lagi. Waduh, tengok-tengok map, depan aku tak tengok. Aduh, itulah dia. Inilah dia bila tak buat preparation untuk ride. Main Kedah je lah. Ni yang Lebuh Raya aku ride last time dengan kawan aku tu, Lebuh Raya KVE. View dia sangat cantik masa tu. Aku ingat lagi yang time tu tengah matahari terbenam tak silap. So memang view dia sangat cantik, dengan langit warna oren apa semua kan, dengan hutan kiri kanan. Wow, okay. So sebenarnya hari tu aku memang nak repeat balik, nak lalu highway ni. Oh, nice. Dapat juga lalu, walaupun tak plan untuk lalu hari ni. Dia kalau petang ni lagi cantik aku. Sekarang ni tengah hari yang panas terik macam ni, still nice lagi lah dia punya view.
Cantik gila. Kalau macam kat Negeri Sembilan kita ada apa, highway Temiang tu kan, yang macam New Zealand ni. Ni pun bagi aku lebih kurang cantik kat macam tu. Dapat tengok Bukit Bukau menghijau, sewah. Okay, lagi 10 minit nak sampai. So daripada tadi sampai ke sini tadi memang jalan kecil. So jalan bengkok-bengkok juga. So kita santai lah bawa motor. Tapi santai tu kaki dah panas sebenarnya ni. View dia cantik, awan tebal hari ni. Nampak dah air dia, air sungai dia. Oh, tak sabar nak mandi ni. Panas ni, panas. Oh, ramainya. Ramainya orang. Mestilah ramai. Hari ni hari Ahad. Apa tu? Kerbau. Kerbau balau. Oh, nice lah jalan ni. Dia mengingatkan aku kepada rumah makcik aku dekat Labu.